minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi kita berkongsi tajuk tazkirah ringkas Ramadan kita pada kali ini, iaitu wanita dan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kini berada di peringkat yang terakhir, iaitu 10 malam terakhir dan fasa pembebasan daripada api neraka. Di dalamnya terdapat satu malam di mana malam yang kita kejar, iaitu malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana tajuk kita, wanita dan Lailatul Qadar. Sebagai seorang wanita, bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita mencari Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya yang lalu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang patut kita baca dan amalkan pada malam-malam terakhir kita? Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau maha memaafkan, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Hapuslah dosa-dosaku. Di sini saya kongsikan dua kategori wanita yang boleh diberi tumpuan dalam mengejar malam Lailatul Qadar. Kategori pertama, wanita yang suci, wanita yang tiada masalah dari segi haid lah, wanita yang boleh mengamalkan, boleh melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Kategori ini semua wanita boleh melakukan ibadah, termasuk solat fardu, solat sunat, tahajud, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan bagaimana pula untuk kategori yang kedua, iaitu wanita yang uzur, wanita yang kedatangan haid. Kita sebagai wanita, kita jangan rasa terpinggir, di mana banyak amalan yang boleh kita laksanakan bagi mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar, iaitu zikir, doa, istighfar, selawat, mendengar Al-Quran. Dan kita sebagai ibu sudah tentu dapat menguruskan anak dan keluarga. Semua ini akan menjadi satu ibadah asalkan niat kita ikhlas, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Penekanan utama bagi seorang ibu wanita sebagai suri rumah tangga, pertama adalah dalam menyediakan juadah sahur. Okey, dalam menyediakan juadah sahur, sama juga kita akan mendapat ganjaran pahala sama seperti orang yang berpuasa pada esok hari. Jadi kita jangan rasa letih dan merungut. Ini kerana gedung pahala untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Sambil kita masak, sambil kita boleh berzikir, selawat. Mudah-mudahan makanan yang kita sediakan itu akan mendapat berkah, insya-Allah. Sebagai penutup, wanita mungkin tidak lama berdiri dalam solat, tetapi wanita tetap lama dalam sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah menemukan kita semua dengan Lailatul Qadar dan mengampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin. Selamat beramal dan mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah.